Salam sejahtera kepada pensyarat dan rakan-rakan sekalian. Saya Shalini anak perempuan Ranganathan dari kelas Matematik 3. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang cabaran keselamatan kontemporari yang berkait dengan konflik geopolitik, isu ekonomi global serta kesannya terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial di Malaysia. Dalam dunia globalisasi hari ini, krisis ekonomi, konflik antarabangsa dan gangguan rantaian bekalan saling berkait dan memberi kesan langsung kepada kehidupan masyarakat serta sistem pendidikan. Oleh itu, pembentangan ini akan melihat konflik geopolitik semasa, isu ekonomi global serta strategi Malaysia dalam memastikan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan. Pertama sekali, kita melihat konflik geopolitik antarabangsa, contohnya konflik geopolitik antarabangsa antara Rusia dengan Ukraine. Konflik geopolitik berlaku apabila negara-negara terlibat dalam peperangan atau ketegangan politik yang berpanjangan. Konflik seperti Rusia dengan Ukraine melibatkan kuasa besar dunia dan memberi kesan meluas kepada kestabilan global kerana ia melibatkan sumber tenaga, makanan dan keselamatan antarabangsa. Selain itu, terdapat ketegangan perdagangan antarabangsa, iaitu berlaku antara dua negara, Amerika Syarikat dengan China. Ketegangan perdagangan berlaku apabila negara-negara mengenakan tarif, sekatan atau dasar perlindungan ekonomi terhadap satu sama lain. Konflik perdagangan antara Amerika Syarikat dan China berpunca daripada persaingan ekonomi dan teknologi yang menjejaskan perdagangan global dan aliran pasaran antarabangsa. Momentum ekonomi China menunjukkan tanda perlahan pada April apabila pertumbuhan pengeluaran perindustrian dan jualan runcit mencatatkan penurunan di tengah-tengah ketegangan dagangan yang semakin memuncak dengan Amerika Syarikat. Menurut data rasmi yang dikeluarkan Biro Perangkaan Kebangsaan China, pertumbuhan pengeluaran perindustrian menurun kepada 6.1% tahun ke tahun berbanding 7.7% pada bulan sebelumnya. Seterusnya, pertikaian serantau, contohnya Laut Cina Selatan. Pertikaian serantau merujuk kepada konflik antara negara-negara di kawasan tertentu berkaitan sempadan, wilayah atau sumber asli. Laut Cina Selatan menjadi kawasan pertikaian kerana kepentingannya sebagai laluan perdagangan utama dan kawasan kaya sumber tenaga. Seterusnya, kita lihat isu-isu ekonomi semasa yang berlaku di peringkat global. Antara isu ialah inflasi tinggi, peningkatan kadar faedah dan gangguan rantaian bekalan yang memberi cabaran kepada kestabilan ekonomi. Yang pertama ialah inflasi tinggi, iaitu peningkatan berterusan harga barangan dan perkhidmatan dalam sesuatu tempoh. Keadaan ini biasanya
berlaku akibat peningkatan kos pengeluaran, gangguan bekalan dan ketidaktentuan ekonomi global. Kedua, kadar faedah dan pinjaman yang meningkat. Apabila bank pusat menaikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi, kos pinjaman menjadi lebih mahal kepada pengguna, perniagaan dan sektor kewangan. Pinjaman bagi pembelian kereta penumpang meningkat pada kadar yang lebih tinggi iaitu 10.3% pada Mei 2024 berbanding 8.9% pada bulan sama 2023. Dan akhir sekali, gangguan rantaian bekalan global. Gangguan ini berlaku apabila proses pengeluaran dan penghantaran barangan terjejas akibat konflik, pandemik atau sekatan perdagangan lalu menyebabkan kelewatan bekalan di pasaran. Kesimpulannya, keenam-enam isu ini menunjukkan bahawa keadaan global yang tidak menentu boleh mempengaruhi kestabilan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kesan isu konflik terhadap ekonomi Malaysia berdasarkan 3 situasi utama yang dipaparkan dalam slide ini. Pertama ialah konflik geopolitik antarabangsa. Apabila berlaku peperangan atau ketegangan antara negara besar seperti konflik Rusia dan Ukraine, bekalan tenaga dunia seperti minyak dan gas akan terganggu. Keadaan ini menyebabkan harga minyak dan bahan mentah meningkat. Seterusnya, meningkatkan kos pengeluaran bagi banyak industri. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan isu konflik terhadap ekonomi Malaysia berdasarkan pelaburan asing menurun kerana pelabur menjadi lebih berhati-hati terhadap ketidaktentuan ekonomi dunia. Apabila pelaburan berkurang, pertumbuhan ekonomi negara juga menjadi lebih perlahan sekaligus menjejaskan peluang pekerjaan dan pembangunan industri di Malaysia. Di samping itu, kesan ketiga berkaitan dengan pertikaian serantau, seperti yang berlaku di kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan ini merupakan laluan perdagangan maritim yang sangat penting kepada banyak negara termasuk Malaysia. Jika ketegangan meningkat, akan wujud risiko keselamatan maritim yang boleh meningkatkan kos penghantaran dan perdagangan. Selain itu, pelaburan dalam sektor maritim juga boleh terjejas kerana ketidaktentuan keselamatan di kawasan tersebut. Hal ini akhirnya memberi kesan kepada aktiviti perdagangan dan kestabilan ekonomi negara. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga isu konflik ini menunjukkan bahawa ekonomi Malaysia sangat berkait dengan keadaan global. Walaupun konflik berlaku di luar negara, kesannya tetap dirasai melalui kenaikan harga, gangguan perdagangan dan penurunan pelaburan. Oleh itu, adalah penting bagi Malaysia mempunyai strategi ekonomi yang kukuh dan berdaya tahan untuk menghadapi ketidaktentuan dunia ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin Washington akan mencapai satu perjanjian dengan Cuba di tengah-tengah usaha meningkatkan tekanan terhadap negara itu melalui tindakan tarif dan sekatan baharu. Menurut Trump, tindakan itu adalah sebahagian strategi menekan Cuba agar bersedia berunding dalam kerangka hubungan baharu.
Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan 3 lagi faktor ekonomi semasa yang memberi kesan kepada ekonomi Malaysia, iaitu inflasi tinggi, kadar faedah dan pinjaman meningkat, gangguan rantaian bekalan global. Pertama ialah inflasi tinggi. Inflasi merujuk kepada keadaan di mana harga barangan dan perkhidmatan meningkat secara berterusan dalam tempoh tertentu. Apabila inflasi meningkat, kos sara hidup rakyat juga akan meningkat, termasuk harga barangan, pengangkutan dan keperluan harian. Dalam masa yang sama, kuasa beli pengguna akan menurun kerana pendapatan tidak meningkat seiring dengan kenaikan harga. Situasi ini memberi tekanan besar kepada perniagaan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana atau dikenali sebagai PKS, kerana kos operasi meningkat tetapi permintaan pengguna semakin berkurang. Kesan kedua ialah peningkatan kadar faedah dan pinjaman. Apabila Bank Pusat menaikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi, kos pinjaman bagi individu dan syarikat menjadi lebih tinggi. Ini menyebabkan pelaburan perniagaan dan perbelanjaan pengguna berkurang kerana ramai memilih untuk berjimat dan mengurangkan hutang. Akibatnya, aktiviti ekonomi menjadi perlahan dan pertumbuhan ekonomi negara turut terjejas. Seterusnya ialah gangguan rantaian bekalan global. Gangguan ini berlaku apabila import bahan mentah atau produk siap mengalami kelewatan akibat konflik, pandemik atau masalah logistik antarabangsa. Apabila bekalan terganggu, pengeluaran dalam negara juga terjejas, menyebabkan kekurangan barangan di pasaran. Keadaan ini akhirnya membawa kepada kenaikan harga dan memberi tekanan tambahan kepada pengguna serta industri. Jadi, secara keseluruhannya, ketiga-tiga faktor ini menunjukkan bahawa cabaran ekonomi global memberi kesan langsung kepada kehidupan rakyat Malaysia. Kenaikan harga, kos pinjaman yang tinggi dan gangguan bekalan semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan ekonomi dan tekanan kos sara hidup. Oleh itu, langkah strategik daripada kerajaan dan masyarakat amat penting bagi memastikan ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan isu konflik dan ekonomi semasa terhadap sektor pendidikan di Malaysia. Isu pertama ialah konflik geopolitik antarabangsa. Konflik antara negara boleh menyebabkan kenaikan harga barangan dan tenaga di peringkat global. Apabila kos meningkat, kos pengajian juga turut bertambah, termasuk yuran, bahan pembelajaran dan kemudahan pendidikan. Selain itu, akses kepada buku rujukan, jurnal serta kerjasama akademik antarabangsa mungkin menjadi lebih terhad. Keadaan ini secara tidak langsung boleh menjejaskan kualiti pembelajaran pelajar. Isu kedua ialah ketegangan perdagangan antarabangsa. Apabila hubungan perdagangan antara negara tidak stabil, institusi pendidikan mungkin sukar mendapatkan teknologi, perisian dan peralatan pendidikan yang diimport.
Sebagai contoh, makmal komputer, alat sains dan sistem pembelajaran digital boleh terjejas dari segi bekalan atau kos. Kesannya, projek penyelidikan dan inovasi pendidikan menjadi terbantut sekaligus memberi kesan kepada pembangunan ilmu. Isu ketiga ialah pertikaian serantau. Walaupun berlaku di kawasan tertentu, kesannya boleh dirasai secara global. Institusi pendidikan mungkin menghadapi peningkatan kos operasi termasuk aspek keselamatan, pengangkutan dan pengurusan. Selain itu, program pertukaran pelajar antarabangsa berisiko terganggu akibat faktor keselamatan dan sekatan perjalanan. Ini menyebabkan peluang pelajar untuk mendapat pengalaman global menjadi lebih terhad. Seterusnya, kita melihat isu ekonomi semasa iaitu inflasi tinggi. Apabila inflasi meningkat, kos sara hidup keluarga turut meningkat. Perkara ini memberi tekanan kepada ibu bapa untuk menanggung yuran, buku, pengangkutan dan keperluan pendidikan anak-anak. Akibatnya, sesetengah pelajar mungkin terpaksa mengurangkan aktiviti kokurikulum, kelas tambahan atau sumber pembelajaran tambahan. Dalam jangka panjang, keadaan ini boleh menjejaskan pencapaian akademik dan kesejahteraan pelajar. Isu kelima ialah peningkatan kadar faedah dan pinjaman. Apabila kadar faedah meningkat, pinjaman pendidikan menjadi lebih mahal dan sukar diperoleh. Hal ini menyebabkan sebahagian pelajar menghadapi kesukaran untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Tambahan pula, sumber beasiswa dan pembiayaan pendidikan mungkin menjadi lebih terhad akibat tekanan ekonomi negara. Situasi ini boleh mewujudkan jurang pendidikan antara golongan berkemampuan dan kurang berkemampuan. Akhir sekali ialah gangguan rantaian bekalan global. Gangguan ini boleh menyebabkan kelewatan atau kekurangan bahan pengajaran termasuk buku teks, peralatan makmal dan peranti digital. Masalah logistik juga boleh melambatkan pelaksanaan teknologi pendidikan di sekolah dan universiti. Kesannya, proses pengajaran dan pembelajaran menjadi kurang efektif, terutama dalam era pembelajaran digital masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan strategi yang boleh dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan di Malaysia terus kukuh walaupun berdepan cabaran konflik geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global. Pengukuhan ekonomi negara. Strategi pertama ialah pengukuhan ekonomi negara. Dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, Malaysia perlu mempelbagaikan sumber ekonomi serta perdagangan antarabangsa supaya tidak terlalu bergantung kepada satu sektor atau satu pasaran sahaja. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya tahan ekonomi apabila berlaku krisis global. Selain itu, kerajaan juga perlu menyokong
perusahaan kecil dan sederhana yang dikenali sebagai PKS melalui bantuan kewangan, latihan kemahiran dan akses kepada teknologi digital. PKS merupakan tulang belakang ekonomi negara kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang besar kepada rakyat. Dengan sokongan yang berterusan, PKS mampu terus berkembang walaupun dalam keadaan ekonomi mencabar. Di samping itu, pengawalan inflasi melalui dasar fizikal dan monetari yang berkesan juga amat penting. Kawalan inflasi dapat memastikan harga barangan kekal stabil sekaligus melindungi kuasa beli rakyat dan mengurangkan tekanan kos sara hidup. Apabila ekonomi stabil, sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial juga akan lebih terjamin. Strategi kedua ialah memperkasa sistem pendidikan. Walaupun negara berdepan krisis ekonomi, peruntukan bajet pendidikan perlu terus dijamin kerana pendidikan merupakan pelaburan jangka panjang untuk pembangunan negara. Kerajaan dan institusi berkaitan juga perlu menyediakan beasiswa, pinjaman pendidikan serta bantuan digital kepada pelajar, khususnya daripada golongan berpendapatan rendah. Langkah ini penting bagi memastikan akses pendidikan yang adil dan inklusif kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, program TVET, reskilling dan upskilling perlu diperluas untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan selaras dengan keperluan industri semasa. Melalui latihan kemahiran yang relevan, graduan bukan sahaja mudah mendapat pekerjaan, malah mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk pelajar miskin dan miskin tegar yang dikenal pasti melalui data e-Kasih akan ditukar kepada beasiswa. Pengerusinya Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim berkata langkah itu bagi memastikan akses kepada pendidikan tinggi lebih inklusif. Dalam satu kenyataan, beliau berkata langkah itu diharap dapat meringankan beban kewangan pelajar dan membolehkan mereka menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajian. Memperkukuh keselamatan sosial. Kerajaan perlu menyediakan bantuan kos sara hidup serta subsidi kepada golongan berpendapatan rendah bagi mengurangkan beban kewangan mereka. Ini penting supaya rakyat masih mampu memenuhi asas termasuk pendidikan anak-anak. Selain itu, program pekerjaan dan latihan kemahiran perlu diperkasa untuk mengurangkan kadar pengangguran khususnya dalam kalangan belia. Apabila lebih ramai rakyat mempunyai pekerjaan dan pendapatan stabil, kesejahteraan sosial negara turut meningkat. Di samping itu, perlindungan sosial semasa krisis ekonomi atau konflik global perlu diperkukuh melalui bantuan kecemasan, insurans sosial dan jaringan keselamatan rakyat. Langkah ini memastikan rakyat tidak terpinggir ketika menghadapi situasi sukar. Strategi terakhir ialah mempertingkat kerjasama serantau dan antarabangsa. Malaysia perlu terus mengukuhkan hubungan perdagangan dan diplomasi dengan negara lain
bagi menjamin kestabilan ekonomi serta keselamatan serantau. Kerjasama dalam bidang pendidikan juga penting, termasuk pertukaran teknologi, penyelidikan bersama dan mobiliti pelajar antarabangsa. Melalui kerjasama ini, sistem pendidikan negara dapat meningkatkan kualiti dan daya saing di peringkat global. Selain itu, negara-negara serantau perlu bekerjasama mengatasi gangguan rantaian bekalan global, contohnya melalui perkongsian sumber, logistik dan teknologi. Usaha bersama ini mampu mengurangkan kesan krisis global terhadap ekonomi dan pendidikan. Sebagai kesimpulan, strategi seperti pengukuhan ekonomi, pemerkasaan pendidikan, perlindungan sosial dan kerjasama antarabangsa amat penting bagi memastikan Malaysia kekal stabil, berdaya tahan dan sejahtera. Sebagai kesimpulan, konflik geopolitik dan cabaran ekonomi semasa seperti inflasi, ketegangan perdagangan serta gangguan rantaian bekalan telah memberi kesan besar terhadap kestabilan ekonomi dan sistem pendidikan di Malaysia, termasuk peningkatan kos sara hidup, tekanan kewangan ke atas keluarga dan pelajar serta kekangan terhadap akses dan kualiti pembelajaran. Walau bagaimanapun, melalui pelaksanaan strategi yang berkesan seperti pengukuhan dasar ekonomi, pemerkasaan sistem pendidikan, sokongan keselamatan sosial dan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan serta masyarakat Malaysia berupaya mengurangkan kesan negatif cabaran global ini dan memastikan kesejahteraan rakyat serta kelangsungan pembangunan negara pada masa hadapan.